Okay, korang tengok ni dia punya rebound ataupun dia punya tolak balik tu lambat. Okey geng. Okay, kembali lagi dengan kita orang Transmatic atau Benzo. Hari ni kita ada masalah apa? Jeng. Kita ada sebuah model mini Countryman R60 Dia datang dengan kita orang dengan komplain dia punya kenderaan ni ada bunyi daripada bahagian belakang. Kita orang suspect memang pada bahagian suspension lah. So kita bila buat further diagnose apa semua, kita dapati dia punya absorber Macam anda boleh lihat ni yang lama ni yang baru. Macam saya tunjuk dekat awal video tadi dia punya absorber ni sepatutnya satu dia keras, satu lagi dia rebound dia laju lah. Tu macam absorber ni yang lama. Ni yang lama pakai tangan je mat pun naik slow. Ini yang baru yang kita compare. Nampak? Dia jadi susah dan dia naik laju. Okay, dalam keadaan macam ni, kita dapati dia punya absorber memang satu dah out lah. Jadi bila kita dah buka dia punya absorber pun semua, korang nampak ni geng, dah macam kena gigit tikus mat. Dia boleh tikus dekat absorber. Tak adalah. Okay, ini dia punya absorber mounting. Benda ni yang tahan gegaran ataupun hentakan daripada absorber korang. Tapi bila dah jadi macam ni, memang menghasilkan bunyi lah. Bila kereta bahagian belakang tu terhentak, dia akan jadi ketak. Oh my god! Wow! Okay, so kita orang recommend, advice memang untuk buat sekali lah. Dia punya absorber, dia punya absorber mounting, stopper dengan cover absorber belakang lah. Kepada anda pengguna-pengguna kereta Continental dekat luar sana yang mana ada masalah berbunyi, kereta berbunyi datang, kita tak berbunyi pun datang juga. Dekat workshop kita orang terletak di Taman Putra Perdana Puchong. Kita orang beroperasi daripada hari Sabtu hingga Khamis. Apa-apa boleh tekan link dekat bio. Okay?